Satu galian, satu sejarah yang mengubah Rawang selamanya. Apa yang dijumpai buat dunia tercengang. Inilah kisah yang bermula daripada seorang lelaki bernama Haji Abdul Hadi pada tahun 1908. Dia tengah gali tanah nak cari biji timah kat Rawang. Tiba-tiba jumpa benda lain, iaitu arang batu. Wah, terus jadi berita hangat masa tu. Tak lama kemudian, pihak British datang buat kajian. Rupanya betul, kawasan tu penuh dengan arang batu. Jadi pada tahun 1913, satu syarikat nama dia Malayan Collieries Limited pun dibuka. Mula operasi rasmi tahun 1915 dan masa tu batu arang jadi pusat industri arang batu terbesar di Malaysia. Bukan biasa-biasa, pekerja di Lombong ni mencecah 5,000 orang. Mereka bekerja siang dan malam, siap ada 3 shift lagi. Gali arang batu untuk bekalkan tenaga pada kereta api, stesen jana kuasa dan lombong biji timah. Bayangkan betapa pentingnya arang batu ketika itu. Bila industri berkembang pesat, siap ada landasan kereta api lagi dari Kuang ke Batu Arang. Senang nak hantar hasil gali ke Kuala Lumpur. Tapi hidup tak selalunya indah. Masa Perang Dunia Kedua, kawasan ini jadi sasaran musuh. Ada serangan, ada gangguan operasi, semua nak rampas sumber tenaga penting ni. Dari sudut geologinya pula, kawasan Batu Arang ni unik. Sebab batuan dia ada macam-macam. Antaranya batu lumpur, batu lanau, batu pasir, semua ada. Lombok arang batu di Arang Batu ni akhirnya tutup juga. Tapi peninggalan sejarah masih ada. Terowong lama, bangunan tinggalan, semuanya jadi bukti betapa hebatnya zaman kegemilangan dulu. Siapa sangka kan, pekan kecil macam Batu Arang ni rupanya ada kisah sejarah yang menakjubkan. Dapat something?